Kalau ada masalah pun, janganlah libatkan orang lain. Ni pergi berhenti tengah-tengah highway. Allah berhenti mengejut di tengah lebuh raya akibatkan kemalangan 3 kenderaan. Allahu Akbar. Kalau ada masalah family pun, keluarga pun, settle lah tepi. Ni mengganggu orang lain, nyusahkan orang lain. Nanti tengah highway. Allahu Akbar. Nampak dah hari ni kita bertindak ni luar kewarasan akal dan tidak wajar. Kewajaran akal ni tak ada. Kalau ya sekalipun kita nak kejar, yalah, aku baca yang lelaki ni naik Honda City ni, dia kejar adik dia sebab kejar MPV ni. Dan MPV tu